Tengok POV Kuma view daripada mata dia. Oh, ni daripada awal ni. Tadi masih dengan family tengah okey. Ni bapak lagi tangkap. Ni masa mak dia mati. Oh, bapak sedih gila. Oh, mesti ada POV masa bapak dia kena tembak. Weh, gila lah diorang punya start episod ni. Diorang buat view daripada Kuma. Bapak sedih. Oh dah. Bapak dia tembak. Ni paling pedih sekali weh. Sebab tembak depan dia kot. Ni POV dah apa, dah kat God Valley. POV ni pada Ivankov. Papa sedih gila. Animation starting dah buat animation macam ni bapak. View daripada ni pay quarter Kong. Gak masa muda. Woi, kita dapat tengok Rock sana gang kan. Woi, gila. Gila tu orang muzik dia. Kita baca kat manga lain lah feeling ni. Paling tengok kat anime lain. Kita dapat dengar suara diorang menjerit. Kita dapat dengar suara diorang menjerit. Suara sedih diorang. Yang music background bunyi api, bunyi letupan. Let's go. Siapa ni? Whitebird. Oh, bukan suara Rocks. Gloriosa Shiki. Hey Imam Kaido. Apa Captain John kan? Hei, bapak smart. Smart. Hei, bukan sedang nak tengok diorang semua berkumpul. Hei. Wahai, sampai gila. Dia punya introduction nice. Aku suka. Version anime dia nice. Version manga pendek kan. Satu page je dah silap aku. Roger Pirate. Woi, Roger semuda. Woi. Let's go. Really? Motor kita. Let's go. Oh. Perempuan ni bukan nama hitam ke? Alah, tapi memang off screen lah kan. Dia duduk movie tu about this. Diorang kena buat movie God Valley tu. Reinforcement datang. Gap, let's go Gap.
Oi! Bogat! Bogat dari sebelah mana? Bogat! Bogat kena! Let's go Bogat! Asal aku excited dengan Bogat? Sikit lagi Ivankov nak makan buah naga. Ivankov makan buah naga memang kelakar. Oh, Batman datang dulu. Lupa pula aku. Oh! Makan! Makan cepat Kuma. Weh, serius tu. We need God Valley movie tu. Aku nak tahu sangat apa role yang Satan buat dekat God Valley ni. Nak tengok macam mana Galing masa muda lawan. And of course kita nak tengok Roger Garp masa muda. Oh, sempat view dah. Semai 11 ni, sorry, Semai 11. Sejarah bukan ni kita tak tahu lagi. Oh. この事件は歴史の闇に消えてゆく。I mean, it's not that bad lah. Aku expect more untuk God Valley punya episod ni. Tapi aku faham je diorang memang tak nak tunjuk lebih-lebih. Sebab dekat manga pun memang tak banyak bertunjuk, sikit je. And God Valley still considered as mystery sampai sekarang lah. Cuma tu lah geram lah. We need God Valley movie. Tu je. Ni dua orang tu. Masih kecil lagi dah ada dah. Masih kecil aku main nakal lagi. Tapi dah besar function lah. Function gila. Kenapa? Dia je dah kecil. Wah, boleh hilang sakit best tu kuasa Kuma. Kuasa orang baik lah kan. Boleh hilangkan sakit semua benda. Jangan jadi geng. Yang best tu dua orang tu setia tu. Setia sampai besar. Jadi kecil nakal tapi dah besar setia orang tu. Kuat makan tu pun Genie ni. Mana lah orang tak ingat dia Mak Luffy. Ni kalau orang yang tak baca manga ke pun mesti ingat macam dah masuk momen yang happy untuk dia benda kan. Padahal ni pun memang sedih gila lah, sebab diorang akhirnya diorang rasa bebas buat sementara waktu. Sedih tu. Sedih tu. Akhirnya dapat rasa kebebasan. Tapi tu kita yang dah baca semua kita tahu benda ni hanya sementara. Sedih.